Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag cara jaga kereta. Ya, sekadar contoh. Jadi kita ini ada contoh sebuah Pro 2 Alza. So tak kisahlah mu Alza ke mana ke, tapi cerita dia tentang kod P0741. Situ. So dia panggil lah apa ni, talk converter not coincident, lebih kurang gitulah kata-katanya. Lockup not coincident. Cerita dia untuk kita pastikan betul ke lockup tu daripada ni kan. Sabar. Jadi bila punca dia tu menyatakan benda tentang koinsiden ni, boleh tengok pada minyak gear. So seandainya anda melihat minyak gear ni telah mengalami kategori kebakaran ataupun terbakar ataupun hangus ataupun hitam, okey, kalau ikutkan minyak ni memang baru lagi ditukar, tapi ni telah menunjukkan kehitaman, okey, dan telah terbakar dengan bau dia pun memang bau terbakar lah, bau minyak terbakar. So yang tu untuk kategori kos pembaik pulahan adalah melibatkan gearbox yang sememangnya kalau ikut tu dia cuma sekadar tukar torque converter. Namun seandainya habuk tanpa banyak apa semua, mungkinlah boleh consider untuk kategori overhaul gearbox ataupun yang paling-paling malas lah abang memang nak pakai. Saya nak cepat ni. Jawapan dia abang tukar yang second hand bang. Memang yang tu yang tercepat. So cerita dia begitulah, bergantung pada pilihan yang anda diberikan dan juga pilihan yang anda ada. Jadi good luck brother and sister, selamat menservis kenderaan. Good luck brother and sister.